Setiap hari, kita datang ke sekolah dengan rutin yang sama. Belajar, berkawan, menjalankan tanggungjawab. Tapi, pernah tak kita fikir, apakah itu maksud disiplin? Bagi saya, disiplin ialah pilihan. Bagi saya, disiplin bukan sekadar apa yang dilakukan apabila ada yang melihat, termasuk guru. Disiplin ialah apa yang kita lakukan dengan betul apabila tiada siapa yang memerhatikan. Assalamualaikum, Dajahau, Waalaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam anak baik lagi cerdik. Saya, Nurmaizatul Akmal binti Ahmad Saufi, calon L02 bagi pemilihan Badan Wakil Pelajar. Dalam dunia hari ini, satu klik boleh membawa perubahan yang kecil. Tetapi, satu klik juga boleh membawa perubahan dan kesan yang amat besar. Weh, Mia tengok ni Mia. Lawaklah video ni. Aku nak post lah. Post. Teruknya video ni. Nak komen lah. Sekejap. Disebabkan itu, saya membawa disiplin digital. Bijak sebelum klik. Kita boleh adakan situasi post atau tak post, kempen kesedaran buli cyber dan etika penggunaan media sosial. Melalui program Think Before You Click, saya mahu pelajar berfikir sebelum berkongsi gambar atau video, sebelum memberi komen atau sebelum melakukan sesuatu di media sosial. Saya percaya kita semua pernah bercakap, tak apa sempat lagi. Tetapi, tak apa itulah yang membawa kita semua datang lewat ke sekolah pada setiap hari. Dan apabila kita mengejar masa, kita bukan sahaja datang lewat ke sekolah, tetapi kita memulakan hari kita dengan keadaan yang tergesa-gesa. Sebab itu, manifesto kedua saya ialah Early Mode On. Datang awal ke sekolah, hari lebih mantap. Saya mahu membudayakan sikap datang awal 5 hingga ke 10 minit lebih awal, Early Class of the Week dan penghargaan kepada kelas yang menunjukkan peningkatan dalam ketepatan masa. Cuk. Dekat sini saya nak jelaskan, kita datang awal ke sekolah bukan sebab kita takut dihukum, tetapi kita datang awal ke sekolah sebab kita tahu bahawa masa itu penting untuk kita semua. Dan apabila kita bercakap tentang disiplin, kita sebagai seorang pemimpin dan pengawas perlulah melihat penampilan diri kita terlebih dahulu sebelum menegur penampilan orang lain. Macam mana kita nak tegur orang menepati masa kalau kita sendiri tak menepati masa? Macam mana kita nak tegur orang mematuhi peraturan kalau diri kita sendiri pun tidak mematuhi peraturan? Kalau saya nak jadi contoh kepada murid, dalam beza tak pakai, rambut tak kemas, lenset tak pakai. Saya percaya pemimpin bukan sahaja memberi arahan, tetapi pemimpin perlulah menjadi contoh. Kalau kita mahu perubahan daripada murid, kita sebagai pemimpin perlu menjadi contoh yang baik dan berani mengambil inisiatif. Saya tidak menjanjikan sesuatu perubahan yang besar untuk sekolah, tetapi saya menjanjikan sedikit perubahan yang berkesan buat seluruh warga sekolah. Jadi apabila tiba masa untuk mengundi nanti, carilah calon yang boleh memimpin dan membangunkan sekolah dengan lebih baik. Oleh itu, carilah nama saya, Nurmaizatul Akmal binti Ahmad Saufi, calon L02. Disiplin pemangkin kecemerlangan.